Kita berada di kedai motosikal Chan Biker dekat section 15 area Petronas tu. Hari ni kita nak tukar rantai. Okay. Next wear and tear yang penting ialah rantai. Sebab rantai ni dah lama dah berkarat. Dia dah berbunyi klak klak klak. So memang kena tukar. Kita dah cuba bersihkan rantai ni, tapi masih bunyi lagi. So memang kena tukar rantai. Ni rantai dia. So harga dalam RM320 je. Okey lah, sebab tanya kedai lain semua 400, 400 lebih. Ini dapat 320. Chan Biker memang mantap. Bro dah banyak kali pergi kedai ni dah. Dulu bro pakai CBR 500 pun bro datang kedai ni juga tukar spoket dengan rantai. Kalau kau Johor, pergi Big Wing JB. Situ memang best sebab friendly lah, dunia mekanik power lah. Okey, sekarang kita proses tukar rantai dulu. Ni tengah kodek-kodek tu. So rantai ni pun kita lama juga guna, maybe dalam 2-3 tahun. Tengok cara pemanduan dan cara kita bawa motor macam mana kan, berapa jauh mileage main peranan. Kalau hari-hari lenjan je kan. Tapi bro main town ni tak ada nak laju-laju sangat. So slower dalam 80-70 yang tu je. Kedai ni memang tayar banyak. Kenapa Pirelli Corsa, Super Sport semua ada sini yang size 200 pun ada. So sport-bike memang selalu datang sini lah. Chan Biker section 15. Si ada dyno bye. And kalau kat sini kau nak VC pun boleh. Tadi bro tanya VC dalam 400 lah. Bawah 400 dah boleh VC. Okay. Memang best. Antara kedai yang murah dekat Shah Alam ni lah. Barulah nampak sprocketnya warna silver kan, cantik tu, bersih je. Kalau tak yang lama kelam, gelap. Aduh, berkarat, berdaki. Dah bersih kamu tetap berbunyi juga. Aduh, parah. So memang kena tukar lah dah tanaan. Kalau korang tak tukar rantai korang punya enjin tu boleh rosak tau. So yang bro pakai ni lah rantai O-ring. Baik punya, tahan lama sikit. Sedap lah, memang senyap lah bunyi rantai dia. Tak adalah klak 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 klak. Aduh. Dah halang-halang tu bro tukar tayar depan sekali. Sebab memang dah botak, dah keras. Handling pun dah tak sedap. So tukar tayar terus lah. Ini tayar maxi size 110-80 dalam RM190 je. Okay lah. So yang tu sajalah crucial so far. Bateri, rantai, tayar depan. Itu je dulu. Okay, so inilah dia guys. Chan Biker section 15. Memang recommended korang boleh datang. Tokek dia baik. Okay, bye.